Adakah anda pelajar lepasan SPM tahun 2024 daripada keluarga B40? Jika ya, ini adalah maklumat penting yang anda perlu tahu mengenai program Dermahasiswa B40 JPA. Program ini merupakan satu-satunya program penajaan JPA yang berbentuk dermahasiswa khusus ditawarkan kepada pelajar daripada kelompok B40. Program ini terbuka kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian diploma yang ditawarkan di Universiti Awam, Politeknik, institusi latihan kemahiran awam yang terpilih dan institusi pengajian tinggi swasta yang dikenal pasti. Antara bidang pengajian yang ditaja JPA adalah merangkumi bidang sains sosial, bidang seni bina dan bidang kejuruteraan dan teknikal atau teknologi. Untuk makluman anda, permohonan penajaan pada tahun ini sedikit berbeza daripada sebelum-sebelumnya. Sekiranya anda telah memohon pengajian diploma melalui sistem UPU Online dan sistem UPTVET dan didapati melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan, anda adalah layak untuk ditawarkan penajaan di B40 ini. Untuk maklumat lanjut mengenai program Dermahasiswa B40 JPA ini, sila layari portal penajaan JPA.